Minta tolong viralkan ini warga asing, tak tahulah Myanmar. Malaya, Malaya, bersama kita bangkit suara. Weh, korang tengok video ini. Video ini rakam situasi di kawasan Ceras Jaya, tepi jalan berhampiran Fed dan kawasan perindustrian. Seorang lelaki minta supaya perkara ini diviralkan. Dalam rakaman jelas nampak seorang warga asing menjual rokok seluduk secara terbuka. Bukan sorok-sorok tetapi berniaga macam biasa seolah-olah tiada apa yang salah. Menurut perakam, aktiviti ini bukan sehari dua, dah berbulan berlaku. Soalan besar timbul macam mana benda ini boleh berlaku tanpa tindakan. Kawasan ini bukan terpencil, malah dekat dengan penempatan dan kawasan industri. Mustahil tiada rondal langsung daripada pihak berkuasa tempatan atau polis. Isu ini bukan sekadar jual beli biasa. Rokok seluduk melibatkan pelanggaran undang-undang dan memberi kesan kepada hasil negara. Bila aktiviti macam ini dibiarkan, ia beri gambaran seolah-olah penguatkuasaan tidak tegas atau ada kelompokan yang serius. Kalau masa sama, tindakan warga asing berniaga secara terbuka tanpa kawalan juga menimbulkan kebimbangan kepada penduduk setempat. Ini bukan soal siapa mereka, tetapi soal pematuhan kepada undang-undang. Kesimpulannya, ini teguran jelas kepada semua pihak. Jika perkara terang-terangan pun boleh terlepas, kepercayaan rakyat boleh terjejas. Harapan orang ramai mudah pantau, ambil tindakan dan pastikan undang-undang ditegakkan tanpa pilih kasih. Minta tolong viralkan ini warga asing, tak tahulah Myanmar ke UNCR ke Rohingya ke, tepi jalan dekat Cerajaya berhampiran dengan flag Cerajaya, jual rokok seluduk tepi jalan setiap hari jual rokok seluduk. Mustahil tak ada peronda polis kawasan ni meronda, termasuk MPKJ. Bukan saya yang dua dia berniaga dah lama dah, berbulan. Dia jual rokok seluduk. Jual rokok seluduk. Tengok. Tak tahu lah rokok John Blend ke apa kan, daripada negara mana. Bebas. Depan sebelah ni ada flag flag Cerajaya, tak tahu flag apa nama. Dekat Cerajaya punya perindustrian. Tolong viralkan. Jual rokok seluduk bebas. Sebelum ni kita tengok orang jual rokok seluduk kedai-kedai warung kecil, kedai Aceh, kedai runcit kan. Ini tepi jalan ni. Macam mana dia orang boleh bebas? Mana pergi MPKJ? Mustahil MPKJ tak ronda, mustahil polis tak ronda. Sebab apa? Korang fikir sendirilah. So, viral kuasa kita viralkan. Mohon pihak immigration pantau. Tak guna, nak report MPKJ tak guna. Semua dah berbayar. So, tolong viralkan. Ni aku rakam ni. Nak beli rokok seluduk sini ada jual. Warga asing desa kuasa buka mata, Malaysia perlu dijaga kekal teguh selalu.